Satu minggu, satu hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Komander Baru Ilham Sulukmi bin Ahmad Zulham, nombor metrik 2024443066. Saya akan menyampaikan satu hadis yang bertajuk Doa khusus Lailatul Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, qultu ya Rasulullah, ara'aita in alimtu ayyi lailatul qadri ma aqulu fiha? Qala, qul li Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anna. Maksudnya, daripada Aisyah radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku telah bertanya, wahai Rasulullah, beritahulah kepadaku sekiranya aku mengetahui malam manakah Lailatul Qadar, apakah doa yang sepatutnya aku pohon? Baginda Rasulullah SAW bersabda, berdoalah, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Yang mana maksudnya, ya Allah, sesungguhnya engkau lah yang maha pengampun dan amat suka akan pengampunan, maka ampunilah aku. Hadis riwayat At-Tirmizi. Pengajaran yang kita dapat ambil daripada sini, Lailatul Qadar ni dia satu malam yang istimewa yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang terpilih. Sesiapa yang mendapat Lailatul Qadar, hendaklah dia berdoa kepada untuk kebaikan diri sendiri, ahli keluarga, umat Nabi. Sebab baik doa adalah yang telah diajarkan Nabi SAW dalam hadis ini. Dahulu ia setiap doa dengan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak meninggalkan permohonan keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Justru rebutlah peluang yang masih ada ini dengan sentiasa membanyakkan doa agar dapat menemui Lailatul Qadar. Terima kasih, itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum.